Keluasan 3 suku ekar. Inilah dia Surau Al-Yumni DK9 Bandar Kin Rara Puchong. Landmark dia senang je. Restoran Sultan memang jadi tumpuan penduduk kat sini. Ini kondominium ZES dan juga berdekatan dengan stesen LRT Alam Sutera. Sejak tahun 2009, surau ini mula proses untuk permohonan, pembinaan dan sehingga kini tinggal 5% saja lagi untuk mencukupkan dana RM250,000 untuk bayaran akhir kepada kontraktor, juga kelengkapan barang-barang seperti aircon, PA system, karpet, kipas dan sebagainya. Parking pun nampak luas. Anda bayangkan setiap sen, setiap ringgit yang kita sumbangkan, semua penduduk di sini dapat mengimarahkan surau, pahala terus mengalir untuk anda. Jadi klik link yang kami sediakan atau boleh gunakan QR code yang kami sediakan. Jom.